Nampak? Adli bukan jual motor je. Repair pun dia tahu tak? Tak ada asal je. Okey. Yang ni nak cerita sikit pasal QJ SRK 250RR yang Adli baru jual sebelum ni, warna hitam gold. Okey. Ramai yang nak tahu dua piston ni berapa dia punya kapasiti untuk minyak hitam ni lah. Kalau ikutkan tak silap Adli dalam 2.8 macam tu lah. Okey, dia pakai 3 botol. So customer ni dia pilih PJ1. Okey. Dia pilih PJ1 dia ambil yang fully synthetic punya. Kalau satu botol RM78. Okey, nampak harga RM78. Okey. Ini betul tau. RM78 satu botol. Kalau 3 botol ni mungkin dalam 200 lebih macam tu lah. Lepas tu ni nak tunjuk sekali. Oil filter pun customer tukar juga. Okay, dia pakai QJ motor punya. Ni QJ motor punya. So yang ni harga dia dalam RM40 macam tu lah. Okay. Siap semua, siap servis semua dalam 300 lebih. 300.5 lebih kurang, nanti saya akan tunjukkan macam mana. Untuk korang yang nak berbajet-bajet, kalau korang katakan RM78 ni mahal, korang boleh ambil yang semi punya. Semi P tu dalam berapa ringgit, Bih? Semi 40 lebih. Dalam 40 lebih macam tu lah, RM48 tak silap Adli. Okay, untuk satu botol. Tapi sebenarnya untuk korang long distance, memang Adli sarankan untuk korang ambil yang fully punya. Fully PJ1 ni, Adli memang sarankan sangat sebabnya minyak hitam ni antara paling okey lah. Dia punya bagi smooth profile gear, dia punya performance. Lepas tu, yang paling penting sekali tengok dia dengan apa. Nampak kan? Dengan Petronas, Mat. Kerjasama dengan Petronas. Kita punya stesen minyak. Support. Alright, so kalau gitu kan, lawa pula nampak warna merah kan. Sampai kan warna hitam gold pun dasun, warna merah putih pun ada dasun kan. Yang ni dibuat standard lah. Yang ni pun ada tambah kan. Winglet dia, side mirror nampak cun sikit lah. Nampak box dia. Ini untuk long distance lah. Sebab tu dia pakai yang fully punya. Okay, untuk korang yang mana nak servis kat kedai Adli, boleh dah datang sekarang dekat Enforce Smart Shop Seremban 2. Yang mana berdekatan lah. Okay. Yang paling pentingnya, Enforce PJ1. Terbaik guys.